hakikat insan. Insan ini hakikatnya dia fikir. Bila dia fikir, apa yang dia terima, percaya, serah pada pemikirannya itu tanpa ragu-ragu, dia rasa. Apa yang dia fikir, apa yang dia terima, percaya, serah pada pemikiran tadi. Bila dia TPS, terima, percaya, serah pada apa yang dia fikir itu, maka timbullah rasa. Bila ada rasa, kata buatlah dengan apa yang dia rasa fikir tadi. Maka keberadaan ada kita ini ada fikir, belajar berfikir ini supaya kita dapat mengurus diri kita. Urus diri dengan makna urus pikiran, urus perasaan, urus kata buat. Supaya dengan mengurus fikir, rasa, kata buat kita sampai di pintu gerbang, sampai kepada tujuan kehidupan ini, maju jaya cemerlang. Maju jaya cemerlang. Di sini dunia maju jaya cemerlang. Begitu juga nanti bila pejam mata di akhirat, maju jaya cemerlang.